Okey, Assalamualaikum. Dalam video tutorial ini saya akan mengajar cara cipta gambar dengan AI. Okey, gambar macam ni. Ini contoh je. So untuk kita cipta gambar, sebenarnya saya guna dua platform AI, iaitu chatgpt.com dan satu lagi gemini.google.com. Kita nak create satu image, jadi kita kena tulis prompt. Prompt tu adalah arahan. So contohnya saya akan type so saya type contohnya cipta satu gambar pakcik pula, letak makcik ya. Makcik Melayu berumur 60 sedang memasak di dalam dapur style kampung. Ini adalah arahannya. So saya suka buat compare antara ChatGPT dengan Gemini. So saya akan copy prompt ini, lepas tu saya pergi dekat Gemini dan saya paste prompt yang sama, dan saya nak compare gambar yang mana lagi cantik, saya akan pilih. Lepas tu kita tekan enter ataupun tekan di sini. Lepas tu sini pula kita tekan yang ni. Dan kedua-duanya sedang proses untuk cipta gambar mengikut arahan yang kita type tadi. Ini adalah cara yang kita cipta gambar ya, gambar saja. Next time saya akan tunjuk cara kita buat video pula. Okey, ni Gemini dah cipta satu gambar makcik Melayu berumur 60 tahun masak dalam dapur style kampung. Ni dia hasilnya. Okey. Dan manakala yang ni lambat sikit ChatGPT ni, kita perlu tunggu sebentar. Saya biasanya kalau saya perlukan gambar, saya akan cipta dalam dua platform ni, and then saya akan memilih salah satu daripada dua ni. Yang ni gambar daripada ChatGPT. So cuba anda decide, yang ni gambar nombor 1 dan nombor 2, yang mana lagi cantik dan profesional. Sila komen. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ni dengan kawan-kawan anda yang baru nak mula belajar AI. Okey. Dan saya ada letak link di bawah ni kalau anda nak dapatkan hasil daripada tutorial ni, contoh macam gambar ni. Anda boleh tekan link di bawah dan join membership saya.